Itulah pekerja OKU jilat jari dan pegang kertas makanan pemilik restoran tampil mohon maaf. Saya pun tak tahulah apa yang ada dalam kepala otak dia yang dia boleh buat sampai macam tu. Seorang pemilik restoran di Meru Ipoh tampil membuat permohonan maaf selepas tular video seorang pekerjanya menjilat jari ketika sedang bekerja. Menurut pemilik itu, pekerja terbabit adalah merupakan seorang OKU mental dan telah pun diberikan nasihat serta ditukar untuk bekerja di bahagian lain. Dia juga memohon maaf atas kekilafan pekerjanya dan telah membuang kertas makanan yang telah disentuh oleh pekerjanya itu. Terdahulu, tular rakaman video pekerja restoran menjilat jari dan memegang kertas makanan yang dihidangkan kepada pelanggan sehingga menarik perhatian ramai. Kuat gigi pula. Dah. Okey, saya memang tidak menafikan yang viral tu memang kedai saya, kan? Saya pun tak tahulah apa yang ada dalam kepala otak dia yang dia boleh buat sampai macam tu sekali. Saya memang tak setuju dan saya memang marah betul-betul bila saya dapat tahu benda ni. Sekarang ni brown paper tu saya dah buang. Dia pun saya dah pindah ke pergi department lain. Dan saya rasa berkemungkinan besar kalau macam ni lah saya kata dengan dia pun sekali saya buang. Okey, saya minta maaf ya, hujung kaki, hujung rambut. Memang ni kilaf daripada staff saya, kan? Benda tu. Lepas tu pula, dia ni sebenarnya orangnya dah berumur, lebih kurang 50-an. Hampir 50-an lah kan. Dan dia memang ada masalah. Ada masalah ni. Ada masalah ni. Saya ada 4 orang tuan-tuan. Saya ada 4 orang pekerja yang OKU. Orang dah tahu yang saya ada 4 orang. Yang 4 orang ni lah yang saya jaga. Yang kena buang keluarga. Yang macam-macam hal lagi lah yang hidup. Ada banyak cerita lah yang tak baik lagi ya. Saya tak tahu cerita. Itu aib dia. Tapi sekarang ni, tak apalah. Selama 3 tahun saya jaga dia, saya rasa sampai kat sini lah rezeki dia. Sebab dia dah memalukan saya. Dan dia telah kacau saya, kita semua. Semua orang nak makan apa semua. Saya pun dah minta maaf kepada orang yang viral tu. Saya minta dia tolong delete pun. Dia kata dia tak ada respon apa-apa. So terpulanglah ya. Saya secara peribadi, saya memang jujur, saya gentle. Memang salah pekerja saya minta maaf. Ya. Okey tuan-tuan. Yang paper tu kita dah buang. Bukan semua. Dia sebenarnya bukan semua. Benda paper ni kita dah susun siap sebelum balik. Yang itu adalah baki saja. Baki sikit tu. Dia ni memang kerja banyak main. Bila kerja banyak main, jadi macam ni lah. Lepas tu saya kata, saya yang kena tanggung. Walaupun dia orang dah tak kerja kat sini pun, saya tetap bekerja kat sini. Ni periuk nasi saya. Tak apalah, kita tepikan bab tu ya. Semua saya minta maaf dengan tuan-tuan. Tolong share bagi tahu kat semua. Kalau ada apa ketidakpuashatian apa-apa, korang boleh DM saya. Boleh bagi tahu kat saya. Okey, jelas ya. Minta maaf, hujung kaki, hujung rambut. Saya nak kena meniaga. Ada ramai lagi pekerja kat sini yang menumpang mencari rezeki kat sini, sama-sama cari rezeki kat sini. Ya. Apa-apa yang jadi pun saya reda lah. Mungkin ada hikmah. Mungkin ada sebab apa, kan. Penat lah kadang-kadang kita jaga kebersihan semua kedai depan belakang pun semua lain kali. Tengok yang kita duk jaga ni yang jadi. Itulah zaman-zaman media sosial ni kita tak dapat menafilah, itu hak masing-masing. Okey. Mohon maaf sekali lagi ya. Assalamualaikum.